Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas amali ni. Nama saya Danish, boleh panggil saya Sir Danish. Sebelum tu saya nak kira dulu, sepatutnya kita ada 3 orang. 1, 2, 3. 3 orang. Jadi kehadiran penuh. Sebelum nak masuk ke bengkel amali, ada beberapa perkara penting yang perlu kita patuhi. Pertama sekali, keselamatan. Sebab ada je kes orang yang tak pakai safety shoe, ada yang tak pakai kacamata. Jadi perkara ni saya kena ulang balik. Dari dulu sampai sekarang saya akan sentiasa ulang. Sebab perkara ni penting untuk kita elakkan kemalangan dalam bengkel. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Benda tu kita kena jaga. Jadi benda first sekali, jaket keselamatan. Semua pakai jaket keselamatan, alhamdulillah. Yang kedua, safety shoe. Safety shoe, semua pakai. Safety shoe pun penting. Sebab hari tu ada insiden orang tak pakai safety shoe, barang jatuh, kaki dia luka. Dan last sekali, spek mata. Nanti sebelum nak run mesin, pakai kacamata keselamatan. Hai cikgu. Bagus. Dan untuk hari ni, kita ada beberapa perkara yang perlu dibuat untuk amali. Dan saya akan perhatikan setiap gerak-gerik kamu. Bila gunakan mesin, pastikan hati-hati dan jangan buat secara tergopoh-gapah. Kalau ada perkara yang nak memerlukan pertolongan, panggil saya atau Semizan untuk pertolongan lah. Semua faham? Faham. Seorang boleh bacakan doa? Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak mulakan aktiviti kita untuk hari ni, saya nampak semua lesu macam tak bermaya. Jadi kita akan mulakan sedikit senaman ringkas lah. Semua ikut saya untuk senaman ringkas. Langkah depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu je. Jadi sekarang semua dah selesai. Ingat apa yang saya cakap. Baju kena pakai dari kepala, kacamata, kasut. Kalau semua dah semua boleh pergi ke mesin masing-masing. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bagi tahu saya dengan Baik. Boleh teruskan. Sebelum kita nak jalankan mesin, saya nak imbas kembalilah pembelajaran teori pada minggu lepas. Awak semua ingat lagi tak apa yang saya dah ajar berkenaan dengan mesin lari minggu lepas? Kalau ada yang ingat lupa, ada yang ingat, saya cuba ingatkan kembali. Mesin lari terdapat 3 komponen utama. Pertama sekali adalah bindu. Bindu ni akan memegang benda kerja. Dia akan diletakkan di bahagian tengah-tengah. Dan chuck dalam bahasa Inggeris lah, bindu dalam bahasa Melayu. Jadi chuck ni akan berpusing dalam kelajuan yang kita boleh set upkan. Contohlah, kita nak kelajuan 900, kita nak kelajuan 120, kita nak kelajuan 400. Boleh je kita kawal kat sini. Tapi kalau semakin laju bindu dia bergerak, semakin licin pembukaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemegang mata alat.
di bahagian ini amat penting untuk melakukan proses melarik. Sebab mata alat akan dipegang di bahagian sini dan akan melakukan proses yang banyak proses finishing, nak buat kemasan bahagian depan, nak buat ulih. Tapi bahagian ulih ni saya akan ajar untuk kelas yang akan datang. Tapi hari ini saya hanya fokuskan untuk membuat facing dengan finishing. Itu pertama sekali lah. Yang ketiga, yang paling penting sekali adalah bahagian belakang ni. Okey, ingat tak ini apa benda? Okey, saya akan terangkan. Ini adalah tailstock. Tailstock merupakan sebuah alat di mana kita nak mengelakkan benda kerja. Kita nak mengelakkan benda kerja, bila kita buka, kita pasang balik jadi gelong. Selalu macam tu. Sebab hari tu ada pelajar yang saya ajar, dia tak set up tailstock buat betul-betul. End up bila dia buka, benda kerja akan gelong. Dia akan gelong, tak boleh buat proses pemotongan lah. Jadi benda kerja akan rosak. Lepas tu kena cari baru. Dah rugi satu bahan. Sedangkan kalau kita buat tailstock pada awalnya, benda kerja tak boleh siap. Ini benda paling penting lah. Kat sini boleh nampak. Okay. Yang ketiga untuk hari ni adalah saya nak kamu semua buat berdasarkan amali yang saya dah bagi hari tu, iaitu buat facing bahagian depan. Jadi ingat apa yang saya belajar, apa yang saya telah ajar kamu semua pada minggu lepas, kamu terap ke hari ni. Saya nak tengok bagaimana kamu semua buat facing dengan kemas. Macam mana saya dah ajar pemasangan benda kerja pemasangan mata alat di bahagian ni, dan juga bagaimana kamu nak pasang tailstock ni. Nanti nanti untuk pemasangan semua saya akan serahkan kepada Cikgu Mizan untuk menerangkan penggunaan dia. Jadi itu saja, dan kamu semua boleh guna mesin lah. Ingat, guna mesin hati-hati, jaga keselamatan, dan sentiasa kalau ada apa-apa yang berlaku, bagi tahu saya atau bagi tahu Cikgu Mizan. Okay. Sebelum kamu semua nak gunakan mesin larik untuk aktiviti amali, ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan. Okay. Pertama sekali saya nak buat aktiviti sumbang saran sebab saya nak tahu pengetahuan pelajar berkenaan dengan mesin larik. Okay. Saya nak buat aktiviti sumbang saran. Okay. Sebelum tu, apa beza dua benda ni? Dua produk ni. Okey, produk ni satu berbentuk segi empat dan satu lagi bentuk silinder. Okey, kat sini kita boleh nampak perbezaan dia dari segi produk yang dibuat menggunakan mesin apa. Jadi, produk berbentuk silinder ini menggunakan mesin larik, di mana benda kerja akan pegang dan mata alat akan bergerak. Mata alat akan bergerak, dia akan melakukan facing, dia akan melakukan finishing, dan nanti kamu akan menggunakan kaedah tu di mesin larik, dan itu saya nak tengok semasa proses awak buat. Yang kedua, berbentuk segi empat ni menggunakan mesin kisar, iaitu benda kerja akan diikat dan akan bergerak, tetapi mata alat akan statik di satu tempat, kita akan bergerak. Jadi biarkan tempat benda kerja tu dia akan bergerak. Itulah perbezaan utama, dan itulah saya nak kamu semua faham berkenaan dengan perbezaan mesin larik dan mesin kisar. Yang kedua, mesin kisar ni, mesin larik ni, saya nak awak semua faham betul-betul cara penggunaan dia dan fokus betul-betul dan fahami betul-betul cara nak menggunakan dia. Daripada produk macam ni, kita boleh nampak facing yang cantik, bagaimana mata alat dipegang untuk menghasilkan sebuah produk licin, cantik dan juga kemas. Nanti saya nak lihat. Yang kedua, saya nak pelajar betul-betul faham berkenaan dengan fungsi mesin larik, sebab fungsi-fungsinya penting dan kamu semua perlu ingat untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi saya nak kamu semua fokus betul-betul cara pembuatan, dan untuk proses ini saya akan serahkan kepada Cikgu Mizan untuk terangkan tentang mesin larik. Okay, saya akan tunjukkan amali demonstrasi untuk penggunaan mesin larik konvensional ni. Jadi terlebih dahulu awak boleh onkan mesin dulu.
tarik kuat sikit ke atas. Oh. Okay, untuk mesin ni dia punya safety adalah ni. Okay, bila kita tutup baru dia menyala. Okay, cameraman. Okay, cameraman sini. Okay, bila awak dah on mesin, untuk tahu sama ada mesin hidup atau tak melalui lampu ni lah. Jadi bila kita angkat ni, maksudnya mesin off, mesin mati. Ini safety feature untuk mesin ni. Jadi ada dua. First tekan ni, emergency button biasanya kalau betul-betul nak stop lah. Okay. Kemudian yang ini tak perlu sentuh. Ini just kita nak tengok pergerakan cak je lah. Itu saja. Okay. Ini adalah brake. So bila kita dah jalan mesin, so kita brake. Okay. Okay. Ini penting lah. Ini penting. Kalau anda kata contoh penggunaan mesin ni, awak tengok macam kenapa tiba-tiba tak on. Mungkin sebab begini. Ini ada safety feature. Okay. Okay. So untuk mesin ni kita pakai 3 cap. So satu lagi dia ada 4 cap. Untuk 4 cap tu kita tak ada, 4 jaw tu tak ada. So kita pakai 3 jaw. So 3 jaw ni kita guna untuk pegang silinder lah. Okay, silinder ni untuk 3 jaw. 4 jaw pun boleh, tapi susah sikit lah untuk dari segi kita nak setting. Okay, untuk 4 jaw biasa kita akan buat macam segi 4 dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk 3 jaw kita akan fokus pada silinder saja. Okay, ada soalan? Tak ada juga. Tak ada lagi Okay. Okay, ini dia punya tool post. Tool post ni untuk pegang mata alat lah. Dari segi yang ni adalah dia punya kawalan pusingan, feed rate. Okay, untuk feed rate, untuk Amalia hari ni kita akan pakai aluminium. So aluminium biasa 835 dengan 1335. Okay, untuk Amali kita, saya cadangkan awak untuk pakai 835 lah. Sebab ini biasa punya standard untuk aluminium. Kalau untuk finishing ke nak bagi cantik, pakailah 1335. Okay. So senang je untuk ubah dia. Ubah dia awak just, kalau yang ini untuk low dan ni untuk high. Biasanya untuk low ni kita pakai dari segi nak drilling dengan kita nak buat benang thread. Okay. So kita pusing balik ke sini. Okay. Untuk dari segi yang ini, atas ni adalah untuk ke depan ke belakang. So ni ke depan sini, dan ni ke belakang. Yang ini pula kiri ke kanan. Kiri dan kanan. Okay, yang ini pula adalah untuk hole kita punya bahan kerja. Contoh awak nak buat drilling. Drilling kita akan pakai yang ni lah. So drilling ni untuk lock dia punya yang atas ni. Dan yang ini untuk lock kita punya pergerakan yang ni. Okay, untuk hidupkan mesin tadi saya tunjuk yang ini adalah berkenaan dengan test run. Okay, kita panggil ni button test run sebab kita nak tengok sama ada berpusing ikut kelajuan yang kita nak ataupun tak. Kita test. Tapi dia hanya hidup untuk sekali je lah. Sekali kita tekan saja. Itu nama dia test run. Tapi untuk yang ini adalah hidup yang untuk hidupkan lebih lama lah. So bila kita ke atas, dia hidup. Okay, untuk mesin ni kita pakai counter clockwise. So dia akan pusing arah lawan jam. So untuk arah lawan jam kita akan naik ke atas. Okay. So untuk lawan jam pula, kalau untuk lawan jam, contoh awak nak buat bahan tu menggerudi ke apa, kita akan pakai lawan jam. Arah jam ke bawah. Okay. Arah jam ke bawah. Okay, kemudian sebelum awak tukar ke apa, boleh juga bila hidup ni tak perlu pun nak matikan macam ni. So hidup boleh je tekan brake terus. Bila tekan brake, mesin pun akan automatik mati. Okay, basic lain ini adalah hose coolant. Tapi kita tak pakai coolant sebab kita pakai aluminium je. Okay, bawah ni pula adalah dia punya kawasan pengumpulan tatal. Dan selebihnya tu adalah berkenaan dengan basic lah. Yang ini
Sebab kita hari ni kita akan belajar berkenaan facing saja. Jadi awak tak perlu sentuh yang inilah. Yang ini tak perlu sentuh, hanya sentuh yang ini saja. Baik. Iaitu dari segi kelajuan pergerakan mesin. Okey, setakat ni ada soalan? Setakat ni tak ada cikgu. Okey. Semua faham. Okey, jadi awak boleh ambil bahan awak kat depan sana bersama dengan vernier caliper dan lukisan untuk awak buat sesi amali. Okey. Okey, ada soalan yang awak nak tanya? Ada cikgu. Saya nak tanya mengenai material yang kita guna. Selain daripada aluminium, Biasanya untuk aluminium, biasanya untuk material yang biasa kita guna adalah aluminium. Tapi kalau bergantung pada kerja, tapi setakat ni kita memang pakai aluminium. Kalau paling berbeza pun mild steel ataupun stainless steel. Tapi disebabkan untuk amali awak ni saya nak buat secara cepat dan ringkas, kita akan pakai aluminium lah sebab aluminium lebih lembut berbanding mild steel dengan stainless steel yang lebih tebal. Okey, soalan ni? mengenai kelajuan feed rate. Okey, untuk kelajuan feed rate ni, feed rate mesin, okey, bergantung pada jenis material juga. Jadi sekarang ni kita pakai aluminium. So aluminium biasa kita akan pakai 835 atau 1335. Tapi mild steel ataupun stainless steel pun ada kelajuan dia yang tertentu. Di mana kita akan pakai 2000 ataupun kita pakai 455. So sebab dua besi ni, dua aluminium mild steel dengan stainless steel ni dia keras. So makan masa yang agak lama. Jadi penggunaan pemotongan biasa kita akan pakai lebih laju lah. So mata alat pun kita jaga dan bahan pun kita jaga. Okay. Selain Daripada tu saya nak tanya mengenai control panel. Okay, untuk control panel ni, okay, kita akan pakai control panel ni untuk melihat kepada kadar pemotongan. Okay, biasanya contoh hari ni kita nak tahu berapa dalam kita makan. Jadi kita akan set kan untuk X dengan Y. Contoh X ni adalah pergerakan ke depan ke belakang. Okay. Biasa kita kalau manual, kita akan ambil vernier dan ukur satu-satu, tengok macam mana kan. Tapi kalau untuk dengan control panel ni, dia membantu kita tanpa mengukur. Maksudnya kita set kan, contoh mata alat tu kita dah sentuh kat sini. So kita akan terus set 0, 0. Okay. Kemudian bila kita makan, kita nak makan 10. So kita akan tengok lah, X ni kita akan makan 10. Tapi yang ini tak silap saya dia dalam bacaan mm lah. Okay. Soalan ni? Dan lagi satu last soalan, saya nak tanya mengenai insert. Insert, okey. Insert kita pergi ke depan lah. Ke depan. Okey. Okey, kita ada pelbagai jenis insert kat sini. So kat sini, ini adalah insert untuk mata alat jenis yang kita nak buat parting. Okey, parting. Ini thread. Okey, thread. Kemudian yang ni yang biasa kita akan pakai lah, yang lari biasa. Dan juga yang ini untuk finishing. Okey. So untuk hari ni kita akan pakai yang inilah, yang basic punya. Dan dalam masa yang sama awak akan pakai yang ini juga, di mana kita nak buat finishing yang cantik lah dan licin. Okey, berbanding yang ini, yang ini kita pakai hanya untuk facing kat tepi ni. Tapi tak sesuai lah. Sebab yang ni dia punya penggunaan biasanya pada mild steel ataupun stainless steel, ataupun stainless steel, aluminium ataupun material lebih keras. Sama juga yang ini kita pakai untuk buat benang. Benang luar lah. Kalau benang dalam yang ni. Untuk benang dalam kita akan pakai yang ini. Yang ini lah. So ini untuk benang dalam. Tapi kita tak akan buat benang sebab hari ni kita belajar basic saja, iaitu pembuatan facing tepi dan depan. Okey? Okay, faham? Jadi itu sahaja soalan daripada awak. Itu saja daripada saya. Jadi awak boleh ambil bahan awak dan pergi ke mesin untuk aktiviti amali lah. Okey, baik. Okey, kita akan ikat bahan kerja dahulu. Okey, ini kegunaan dia untuk ikat bahan kerja, untuk ketatkan dekat bindu ni lah. Okey, ni kita panggil bindu. Dalam masa ini kita panggil cap. Okey, dan ini untuk kita ikat mata alat. Okey, mata alat ambil. Okey, ni pelapik dia sekali.
Okay, penting untuk mata alat ni sama dengan ni. Okay. Supaya kita tahu center kita kat mana. So ni adalah kita punya guide center. Okay. So kita akan lihat macam ni. Ini dia rosak, so tak boleh nak gerak keluar. So agak-agak ni dah kena. Kita nak center lah. Okay. Yang ni penting pastikan dia dekat sini. Kalau tak nanti dia akan kena dekat jaw bindu. Okay. Okay, yang ni untuk gerakkan kiri kanan. Tapi setakat ni kita tak buat yang ni. Kita lock. Okay, pastikan dia tak bergerak. Kalau bergerak nanti kita risau dia mata alat dia terbang dan sebagainya. Okay. Okay, sekarang ikat bahan kejawat kat mesin. Okay, ikat ketat-ketat. Dan tutup ni. Tengok sama ada dia gelong ke tak. Setakat ni dia tak gelong lah. Terus. Maksudnya kita dah boleh potong. So untuk potong, untuk sekarang ni kita panggil roughing. So facing secara roughing. Contoh sekarang ni awak ukur. Berapa dia punya diameter sekarang? 25. So kita nak facing sampai 23. So tutup balik ni untuk hidupkan mesin. Okay, hidupkan mesin macam saya cakap tadi, ni ke atas. Ke atas. Ini awak dah betul-betul ikat kot yang tadi. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak facing depan. So depan kita kena singit dia sikit je. Dalam 40 darjah, 45 darjah macam itulah. Okay, kemudian facing dia. Ini untuk kaedah facing belah depan dulu lah. Okay, boleh tekan brake terus, kemudian turunkan dia punya twin. Okay. Okay, untuk sekarang ni itu mata alat kena betul-betul 45 darjah untuk kita facing depan. Untuk tepi kena straightkan dia balik. Straightkan dia balik, kemudian on, then facing kat tepi. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, untuk fasa roughing, biasanya kita akan makan lebih banyak berbanding sebelum ni. Okay, kemudian kita akan contoh awak nak buat finishing. Sebab sekarang ni dia macam kasar. Okay, untuk finishing kita akan makan letak 1335. Okay, 1335 dia akan lagi laju lah. So makan sikit je. Untuk kelajuan ni kita makan sikit saja. Untuk ni awak memang nampak dia akan nampak macam kasar, tapi hakikatnya bila awak pegang dia memang licin. Awak pegang. Okay. So untuk selebihnya awak boleh buat lah. Kita tengok macam mana awak potong dari segi yang sebelah sana pula. Okay, awak buka.
Okay, tutup. Okay, hidupkan mesin. Turunkan dia punya tuil. Okay, naik ke atas. Okay. Sekarang ni kita nak facing belah depan dulu. Okay, pusingkan mata alat yang tadi 45 darjah. Tolak ke depan. Okay. So kita nak facing depan dulu. Dia apa seram ni? Lama tak pegang mesin ni. Jangan risau. Saya ada di sini. Stop tu. Tak apa. Sikit-sikit je. Oh Sikit ya, je. yang aku buat laju. Betul ke? Sampai 35. Okay. Bukan sini dah kan? Betul. Oh. Okay. Kalau nak selamat, dari luar dulu. Masuk sikit. Paling selamat. Okay. Belakang, okay. Jangan macam Mizan lah. Mizan bila dekat sangat. Buat separuh saja. Okay. Okay. Action. Aku tak pasal gitu panjang. Tak. Tak, aku tak puas tadi. Aku terus jalan. Masih jalan. Nanti edit balik. Memang edit dia. Okay. Okay. Kau nak pakai apa ni? No. Tak. Setakat ni tak. Sekejap bos Okay. Tunjuk Ifan buat juga. Jangan tunjuk ni. Okay. Okay, hidup Okay. Mata sikit. Okay, belakang Okay. Okay, baik. Akan lebih sikit sebab kita roughing. Lagi. Okay, belakang. Akan lebih lagi, depan lagi. Okay. Akan terus. Tak risau, kita roughing memang akan cepat sikit. Okay dah, belakang. Okay. Ke sana lagi sampai hilang dia punya garisan depan. Laju. Kita nak jaga mata alat. So untuk ni potong je. Sebab kalau buat macam tu tadi, dia makin lama makin cepat tumpul tu mata alat. Okey. Pusing, kawal balik. Okey, pijak break. Okey. Okey, tadi awak dah buat untuk facing depan. Sekarang kita nak facing tepi pula. Okey, pusingkan ni. Okey, betulkan kedudukan straight. Okey. Okey, sekarang gerakkan yang ini saja untuk facing.
Jangan depan sangat. Boleh. Okey. Lagi sikit lagi. Okey. Okey, turunkan ni ke bawah. Okey, hidupkan. Alright. Gerakkan. Okey, ke belakang. Okey, tekankan lagi. Hati, kena draw. Dah. Depan lagi. Okey lagi. Makan je terus. Okey, ke belakang kali. Okey, kesalahan awak saya nak tegur adalah dari segi bila kita dah potong tadi. Kan kita awak dah potong sisi ni tadi kan? Betul. Okey, sepatutnya awak ke belakang kan. Kalau tak nanti dia jadi macam ni. Dia tak cantik. Okey. Saya tunjuk contoh lagi sekali Okey. Untuk yang ini, awak kena make sure yang okey. Bila awak potong, awak makan terus. Masuk je. Bila dah sampai habis, ke belakang kan dia baru keluar. Jangan awak balik semula dia tau. Okey, lagi sikit. Makan lagi lepas. Lagi. Okey. Teruskan. Terus masuk. Teruskan. Jadi. Okey, belakang saya. Okey, keluar. Sini keluar. Okey, kejap break. Okey. Ini mungkin awak masih lagi fasa belajar. Okey, dalam masa yang sama, bila kita dah potong tu, awak nampak ni, dekat mata alat tu dia ada kesan ni. Tatal tu. So boleh ambil ni, strip ni, kita cungkil supaya dia bagi permukaan lagi cantik. Okay, so sekarang ni saya anggap awak dah buat roughing dengan okey. So sekarang kita pergi ke 335. Okay, sekarang ni akan kita masuk proses finishing. So makan sikit je. Okay, saya nak tengok awak buat. Okey, belakangkan. Okey, hidupkan. Okey, naik ke atas. So kita nak buat finishing makin sikit ni. Kita nak dapatkan permukaan yang licin tu. Okey, lagi sikit ni. Okey. Teruskan ni. Lagi. Okey, keluar. Okey, ke kanan. Okey, kejap break. Okey, sekarang awak boleh rasa dia punya permukaan lebih licin daripada sebelum ni kan. Betul. Jadi itulah kita punya pembelajaran berkaitan dengan facing. Okey, tadi boleh awak ringkaskan tak apa yang awak dah belajar ni? Okay, apa yang saya pelajari hari dia mengenai mesin lari ataupun leg, iaitu daripada feed rate dia dan juga dari segi keselamatannya, iaitu brake dan juga safety dan juga cara pemotongan facing, iaitu daripada ke hadapan ataupun ke depan, Ke depan, ke kiri dan ke depan. Dan juga dari segi pemilihan insert mengikut material yang kita gunakan.
Itu semua itu yang saya pelajari daripada cikgu. Okay, jadi saya anggap awak dah faham lah. Jadi untuk seterusnya saya akan bagi awak gambar ajar lukisan yang 3D dimensi untuk awak buat produk tu lah. Okay, baik. Okay. Tapi terlebih dahulu saya nak awak kemas lah semua tatal-tatal ni, dan seterusnya kita akan bincangkan berkenaan dengan apa yang kita akan buat nanti. Okay. Okay, baik. Patikan ni. Cabut. Kan? Jangan nampak aku.
Tak apa. Tak apa. Okay, perhatian. Okay, jadi masa telah tamat. Kalau boleh saya nak semua pelajar hantar semua barang-barangan kamu, benda kerja kamu di meja saya dan tutup semua mesin selepas menggunakannya. Jangan lupa untuk kemaskan kembali mesin dan simpan barangan-barangan yang kamu dah ambil. Jadi okey, semua dah boleh stop tutup mesin sebab dah lebih daripada masa yang saya telah beri. Okey, semua dah boleh start kemas?
Kena bayar bis. Tengah berlakon ni. Kena bayar, kena bayar. Buku guna bini. Buku guna bini. Kau buat. Cek dah. Okay, ni bahan projek awak Okay. Mengikut apa yang saya suruh yang berdasarkan kertas. Ikut Okay. Okay, jadi berdasarkan ni saya tengok skru dia boleh buka. Okay. Skru dia boleh dia punya lora dia boleh dibuka. Itu yang saya tengok. Boleh dipasang balik. Dan ada kawasan untuk kita bunga. Okay. Kawasan ni cantik. Dan kalau di bahagian atas ni saya boleh nampak dia punya ni tak berapa kemas, ada kasar, jadi tak apa, mengikut apa yang saya suruh. Dan yang kedua, okay. Yang kedua, ini cantik, dia cantik. Mengikut belakang pun cantik, tak boleh dipasang. Itu yang saya nak tengok. Okay. Nanti kita tengok dia dipasang. Satu lagi. Okay. Okay. So saya dah tengok ketiga ni, alhamdulillah mengikut apa yang dalam design suruh, dan boleh awak dah buat kerja dengan baik. Jadi tahniah kerana menghasilkan produk yang mengikut apa yang saya telah katakan. Okay. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa di luar. Okay? Baik. Okay, hari ni saya dah belajar menggunakan mesin larik untuk menghasilkan projek ni. Bermula saya membuat larik penampang, kemudian saya lari, lepas tu saya buat longkang menggunakan mata alat melurah. Lepas tu mata alat membunga, kemudian membuat benang ataupun membuat ulir. Lepas tu membuat tirus. Kemudian menggunakan gerudi dengan menggunakan mesin larik. Lepas tu buat ulir dalam, membuat benang dalam. Kemudian larik penampang.
lepas tu membunga luar. Lagi? Jadi berdasarkan apa yang kamu dah belajar mengenai mesin lari, apa kamu boleh simpulkan mengenai mesin lari? Macam adakah macam adakah penggunaannya lebih mudah daripada mesin lari CNC ke, macam ni just berdasarkan nak kita kenal mesin lari? Berdasarkan pengalaman saya, bagi saya mesin larik lagi mudah untuk dikendalikan sebab saya tak berapa mahir dalam penggunaan larik CNC. Jadi saya lebih selesa ataupun suka menggunakan mesin larik konvensional daripada CNC. Sebab sebelum ni, setakat ni kami baru belajar berkenaan cara penggunaan mesin larik konvensional sahaja. Untuk pemakaian macam mana kalau mesin lari, apa yang saya telah ajarkan mengenai pemakaian? Kami ada ingat tak? Cuba kamu explain balik mengenai pemakaian sesuai masa kita menggunakan mesin lari. Untuk penggunaan PPE bagi penggunaan mesin larik, mula-mula kita kena menggunakan baju yang sesuai, macam baju bengkel. Dia mempunyai material yang tebal. Kemudian menggunakan PPE, lepas tu seluar tebal, kemudian kasut tebal, safety boot. Lagi apa? Jadi saya rasa itu saja. Kamu punya bahan pun yang saya telah ajar pun berdasarkan lukisan yang saya suruh. Jadi terima kasih kerana memakai pakaian yang sesuai dan menjalankan mesin dengan jaya. Okey, syukur Alhamdulillah saya dah tengok hasil benda kerja yang kamu semua dah buat dan saya telah buat ukuran sedikit dan Alhamdulillah semua mengikut apa yang saya katakan, ikut ukuran, ikut ketepatan diameter yang kertas yang saya dah berikan. Jadi, okey, kamu semua ni lah dah buat kerja yang bagus. Baiklah, saya nak simpulkan satu benda kat sini. Yang pertama sekali adalah untuk mesin larik ni, kalau boleh proses-proses melarik seperti kita nak buat benang, kita nak buat lurah, nak buat bunga, kalau boleh saya nak kamu sentiasa ingat kerana kamu akan guna mesin ni selalu. Kamu akan, orang kata apa, nantilah untuk industri nanti, kalau kamu bekerja di industri, mesin larik ni lah yang kamu akan jumpa juga. Kamu akan jumpa mesin larik dan kamu akan buat perkara yang sama apa yang saya telah ajar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keselamatan, Alhamdulillah semua memakai pakaian keselamatan yang mencukupi dan saya gembira kerana tiada kemalangan yang berlaku sebab kamu semua pun faham cara untuk menggunakan mesin larik semua. Itu yang paling penting. Dan yang lagi satu saya nak tegur, saya nampak ada barangan-barangan di meja yang kamu tak ambil, tak letakkan balik kembali. Jadi kalau boleh saya nak kamu letak kembali barang tu. Dan inilah, kembalikan barang tu di tempat yang sepatutnya. Itu yang kedua. Dan ketiga, apa-apa mata alat yang kamu telah gunakan di kawasan mesin, kalau boleh saya nak kamu bersihkan. Jangan tinggalkan sebarang sisa-sisa tatal di mesin larik. Sebab yalah, kebersihan itu amat penting. Ingat, sentiasa menjaga kebersihan. Dan kalau boleh, jangan tinggalkan sebarang serpihan-serpihan tatal kecil yang ada di mesin yang kamu gunalah. Okay, itu yang ketiga. Jadi keseluruhannya Alhamdulillah. Dan macam saya kata, apa yang kamu buat hari ni kamu akan buat di industri dan sama juga nanti untuk next test yang saya akan buat. Kalau boleh sentiasa ingat dan terapkan ilmu yang saya telah ajar ni, serta praktiskanlah selalu, sentiasa praktis menggunakan mesin larik ni. Ini paling penting. Yalah, untuk pembelajaran kali ni saya rasa itu saja. Dan ingat, sentiasa mematuhi pemakaian, sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa mengikut peraturan di dalam bengkel.
pakai pakaian PPE yang lengkap yang saya telah tunjukkan tadi, PPE lengkap dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, serta jagalah keselamatan, tak kiralah di mana-mana saja, dalam bengkel ke, sebelum, semasa, selepas dalam bengkel ataupun di luar, tak semestinya kita dalam bengkel. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya dan terima kasih kerana beri kerjasama. Terima kasih pelajar dan kita akan jumpa untuk kelasan seterusnya. Assalamualaikum. Nak angkat aku lah. Nak cukup 3 minit.